Pernah tak rasa buntu bila kena buat keputusan? Hari ni kita tengok satu cara power untuk selesaikan masalah. Kadang-kadang, bila hadap masalah rumit, kita rasa macam tersekat kan? Tapi sebenarnya ada satu alat yang ringkas je untuk bagi kita nampak jalan. Jom kita tengok. Namanya PARL. Ia singkatan untuk 5 langkah mudah yang akan bantu kita berfikir dengan lebih jelas. Okey, kita mula dengan P untuk problem. Matlamatnya, kita nak cari apa masalah yang sebenar. Maksudnya, kena tanya diri sendiri, apa punca utama masalah yang kita hadapi ni? Lepas tu, E untuk evidence atau bukti. Sekarang, masanya untuk kumpul semua fakta yang ada. Kita perlukan data, apa kata orang lain dan apa yang kita nampak sendiri, bukan andaian tau. Seterusnya, A untuk alternatives. So, apa pilihan-pilihan yang kita ada atas meja sekarang ni? Lepas A, kita ada R untuk risk. Sebabnya, setiap pilihan yang ada, mesti ada risikonya, kan? Okey, cuba kita senaraikan dulu pilihan-pilihan utama, baru kita nampak jelas jalan mana nak tuju. Dan dari sini, kita boleh padankan setiap pilihan tu dengan apa kemungkinan kesan buruknya. Langkah terakhir dan yang paling penting, L untuk learn. Di sinilah kita belajar dari pengalaman. Lepas dah buat keputusan, tengok balik apa hasilnya. Setiap tindakan tu satu pengajaran tau. Jadi, nampak tak? Proses ni boleh ubah rasa keliru tu kepada keyakinan dalam membuat keputusan. Ia bagi kita struktur, kurangkan buat andaian dan pastikan kita sentiasa jadi lebih baik. Okey, sekarang giliran anda pula. Cuba fikir satu masalah dan guna rangka kerja PEARL ni.